Pertahanan Nasional Malaysia oleh Tuanku Chancellor. Siapa nak bantu dah? Masuk kedua. Rahmat kebahagiaan, taufik dan hidayah Sakinah binti Tuanku Aduhai Muazzam Syah, jauhkan diri kami daripada mara bahaya. Ya Allah, asal wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ampun Tunku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Tunku Pro Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, yang teramat mulia Tunku Panglima Besar Kedah Brigadier General Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas binti Tunku. Sebagai Pro Chancellor, maka saya dengan ini menganugerahkan ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam, ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Komunikasi, dan ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Kuasa kepada para graduan. Pegawai kadet Pegawai kadet Muhammad Suwari. Pegawai kadet Muhammad Taufik bin Abu Bakar. Nazri bin Memohon limpah perkenan Tuanku Pro Chancellor yang teramat mulia Tuanku Panglima Besar Kedah Brigadier General Datuk Seri Diraja Tan Sri Tuanku Puteri Intan Safinas binti Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah menganugerahkan ijazah Sarjana Muda Teknologi Maritim, ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Keselamatan Sistem Komputer, dan ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Sistem Cerdas kepada para graduan yang namanya tersenarai di dalam buku akta cara convocation. Ampun Tuanku. Dengan kuasa yang ada pada saya sebagai Pro Chancellor, maka saya dengan ini menganugerahkan ijazah Sarjana Muda Teknologi Maritim, ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Keselamatan Sistem Komputer, dan ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Sistem Cerdas kepada para graduan. Ahmad Fakirin bin Ahmad Farouk. Pegawai kadet Muhammad Pegawai kadet Muhammad Kam Pegawai
Kadet An-Nur Zakwan Hazmi. Pegawai Kadet Muhammad Zahran bin Muhammad Khalil. Muhammad Firdaus bin Mahaya. Pegawai Kadet Muhammad Hamdi bin Hamdan. Nik Safwan bin Cik Azhar. Norizwa Aida. Nur Adila Aida binti Muhammad Nasir. Pegawai Kadet Muhammad Zaidan bin Awang. Ia merupakan satu tanggungjawab sepanjang hayat. Kerana itu, para pegawainya dibolehkan menggunakan pakaian yang mereka sandang semasa dalam khidmatan, walaupun telah bertahun lamanya memasuki alam persaraan. Oleh kerana itu, para anggota tentera serta penjawat awam yang lain juga mestilah terus kekal memelihara pribadi murni serta berintegriti tinggi setelah bersara dari perkhidmatan mereka. Janganlah kerana salah satu seseorang ia menjadi seperti kata pepatah, kerana mina sedikit rosak susu sebelanga. Dan berterima kasihlah kepada ibu bapa dan waris serta kepada para guru dan pensyarah yang telah mendidik dan membimbing anda sehingga anda semua tiba di satu kemuncak yang tinggi dalam dunia ilmu dan latihan ketenteraan. Tetapi ingatlah bahawa kerja dan usaha mencari ilmu tidak tamat di UPNM ini. Ia mesti diteruskan selagi hayat di kandung badan, insya-Allah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengumumkan bahawa semua graduan pada Istiadat Convocation tahun ini adalah ahli alumni UPNM. Dengan ini saya mengisytiharkan Istiadat Convocation keempat Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ditangguhkan. Perkasa jati diri, bermudah berbudi, merdeka curah bakti demi berdiri. Kami menjunjung cita harapan nusa bangsa, melapis beriman.
Chancellor meninggalkan Dewan, hadirin dipohon berdiri. Thank you.